Hello, hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak sambung sell lagi. Reason, support resistant, support become resistant, resistant become support. Itu saja je aku tunjuk. Sebelum tu sekejap, aku akan tunjuk semula akaun 2000 dah jadi 3800, akaun yang sama. Okey. Sekarang pukul 6.40, pukul 28 hari bulan 4. Okey. Now aku akan tunjuk orang kenapa aku sell. First of all, price dah buat satu base dekat sini dan berjaya break. Bila price break support, support become apa? Resistant. Dekat resistant kita kena buat apa? Sell. Now aku masuk lah. Aku dah masuk sell. So kita tengok apa akan jadi. Tetapi kalau setup ni tak jadi, aku akan tunggu price ataupun candle break 50% of the body baru aku akan cut. Itu cara aku trade. Aku takkan pasang SL. Setup ni aku akan target dalam $1000 sahaja. Tak nak lebih-lebih. Sebab apa, aku dah set target daily aku adalah $1000. Target $1000, kau tahu tak, sehari RM4,000. Mak cibai lah, makan apa shoot RM4,000. Kau faham tak? Dia tengah naik. Aku nak entry sampai dalam kotak hijau ni. Sementara tunggu dia turun, dia bayang sekejap. So setup darah ni sebenarnya, kalau korang perasan dah dekat 73 pip. Darah ni dalam $700 ke $800. Akaun yang sama. $1000 aku angkat. Aku TP semua dan aku exit terus market. Kau relax. Akaun ni akan jadi 10,000. Kau percaya lah cakap aku. Aku grow pelan-pelan, kau tengok. Tengok cara aku grow perlahan-lahan. Ada target semenjada. Okay, dah $800. Aku TP dulu sikit-sikit. Dah sebenarnya dah dekat. Dah dapat 1,000 ni. Nampak? Laju. Oh. Settle. Akaun dah jadi berapa tu? 4,700. So aku dah settle. Entry aku pun dah running dalam, sebenarnya dah running banyak ni. Dah 100. Dah running 100 speed. Dia dah running 100 speed. 100. Woi, junam lagi kau tengok. Kau tengok. Tu nasi aku TP dulu tau. Apa yang kau boleh belajar dekat video ni, bila kau master satu teknik and kau tahu bila kau nak TP, bila kau nak exit, itu dah cukup memadai seorang trader yang akan jadi disiplin. Faham tak? Sehari aku akan, daily target kau adalah $1000. Kau faham? Kau fikir macam ni, RM4,000 sehari. Kau nak makan apa? Kau cuba bayang macam ni. Kau cuba fikir macam ni.